Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, Abi ada cerita abang Abi lah, anak Abi tu kan, yang sulung tu. Dia pergi camping dekat area PD, tak salah Abi. Jadinya ada berlaku kisah seram yang Abi sendiri pun tak dapat nak bayangkan, dan berlaku kat atas diri abang. Nampak seram sikit kan? Jadinya, yelah, Abi nak tahulah keadaan dia macam mana di situ kan. So Abi WhatsApp lah dengan abang ni, macam mana, apa kejadian dia kan. Pergi dalam 3 hari okey ke tak semua everything kan. Tapi malam yang dia nak balik tu, dia kena guys. Apa yang dia kena? Adakah dia kena wang taruhan ataupun nombor ekor? Tidak, haram guys. Stay tune, tengok apa yang Abi WhatsApp dengan abang dan apa yang berlaku. Jomlah kita tengok. Jadi Abi mesej abang lah. Abang kat mana? Abi tanya. Lambat reply guys. Selalu dia cepat. Tengah beronok-ronok. Ni Abi tak suka nak bagi dia keluar ni sebenarnya. Abang kat hutan ni dengan kawan. Wah, dia cakap kat hutan macam dia dekat pasar raya kan. Abi tanya, Abi nak balik kan? Nak jadi Tarzan ke? Sebab masa ni Abi chat dia dalam waktu malam lah, Pukul 8 malam dia nak balik. Dia lah hutan ni. Korang rasa? Abi tanya, kenapa balik malam? Kenapa tak nak balik siang? Kan? Macam Abi cakap tadi lah, dia ingat ni dalam mall, dalam pasar raya, IOI. Tengok dia balas, dia reply lambat guys. Bergeram kadang-kadang kan. Kita, yalah, Abi seorang bapa yang misali kan, haruslah fikir perkara yang bukan-bukan kan. Takut jadi apa-apa kang, bapak juga yang kena kan? Tapi kita anak muda ni tak boleh nak kongkong sangat lah. Biarlah dia orang bergembira, tapi bergembira pun kena ada batas-batasnya guys. Sebab nak santai-santai dulu baru balik. Memanglah ada lampu, tapi masalahnya kawasan tu Abi tak berkenan sebenarnya. Abi tak berkenan. Abi cakap okey, tapi jangan lewat sangat. Dia okey. Abi cakap lah, sebab tempat tu orang cakap keras sangat. Okay, untuk maklumat you alls, Abi pernah camping kat situ. Tempat dirahsiakan. Memang guys, tempat tu Abi dapat rasa dan dapat menyelami the sosok-sosok misteri yang Abi rasa macam ada something wrong somewhere. Sebab Abi pernah camping kat situ, so Abi tahu. Tapi sebenarnya PD ni best. Tempat dia relax kan. Abi cakap kat dia lah, nanti Abi cerita. Tak nak dia spoil kan, camping kan. Tapi masa ni dia nak balik dah actually. Tengok. Tak percaya guys. Habis sebelum dia pergi tu, Abi dah cakap tempat ni tak sesuai. Tapi dia cakap nak adventure lah kan, nak scary lah, nak suasana macam ala-ala komando lah. You suck. Budak zaman sekarang kan. So Abi cakap lah, jangan cakap besar. Tak apa, balik dulu, nanti Abi cerita. Abi cakap macam tu lah kan. Untuk pengetahuan korang, Abi ni bukan tak bomoh, tapi dalam link-link darah daging Abi ni, wah, darah daging kan. Yelah, abang, adik, baby semua kan, Abi dapat insting tau. Satu benda yang walaupun orang jauh, Abi dapat rasa. Wah, macam Matrix lah pula. Yelah, nanti siang balik. Bukan dia nak balik malam ke? Ke nak dia nak stay satu malam lagi? Okay, abang kat mana? Abi tanya lagi, ni kat mana? Abang kat hutan ni. Hutan kau? Kenapa? Lah, tak keluar lagi kan? Abi cakap kan, dah pukul berapa dah ni? Dia nak tunggu sampai pukul berapa nak keluar? Pukul 2 pagi. Kejap lah. Anak muda, jangan melawan cakap orang tua.
Sebab apa? Tak elok. Satu. Satu lagi, orang tua ni tahu tau. Dia tahu. Lepas tu keluarlah, kejap lah. Jam 9 malam dah ni. Jangan lama-lama. Bila cakap jangan lama-lama kan. So, adalah tu sebabnya Abi cakap macam tu. Ya, abang nak pick up dah ni. Pick up apa? Cepat sikit, jangan lambat sangat. Keluar tu. Abi cakap segera. Ni arahan tau. Wah, itu arahan kan. Abi cakap, ya hutan ni banyak. Okay guys, logik akal hutan kan. Banyaklah kes-kes sebelum ni kan. Orang pergi hiking yang pengalaman 10 tahun pun boleh sesat kan. Sebab hutan ni kita jangan main-main. Kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Tengok Abi, abang ada nampak benda. Sebab tu lah Abi cakap, oi, jangan main-main. Nampak apa? Kan Abi dah cakap. Abi dah cakap dah kan, dalam hutan ni kau jangan cakap besar. Satu, jangan cakap riak, jangan sombong. Nampak apa jangan tegur. Dengan suara bukan-bukan jangan tegur. Abi pengalaman dalam hutan ni sehari. Tak, sumpah memang nampak benda. Abi ingat masa ni dia main-main tau. Abi sengaja main-main, memang marahnya. Benda macam hitam-hitam. Abi suruh dia hantar gambar. Tapi takut gelap. Okay, Abi suruh dia hantar juga gambar. Abi dah baca dah benda ni. Cuma Abi nak recall balik dan Abi nak share dengan korang kan. Dihantar. Abi ni selalu typo. Sebab dalam hutan, Abi harap gambar yang abang hantar tu dapat lah. Sebab Abi nak tengok apa benda. Adakah binatang ataupun ni. Abi cuba nak edit balik T tu kan, supaya abang faham. Supaya dia faham apa yang T tu kan. Nanti dia hantar teh ais kat rumah aku pula kan. Abi nak suruh abang faham. Abi cakap, abang hantar tak, kita risau kan. Dia 4 orang. Abi tak berapa kenal kawan dia tu. Abi kenal tapi tak close sangat lah. Jadi ya, harap kawan yang baik lah. Tengok dia dah senyap. Abi geram tau. Abang ni dia main jump scare kan dengan Abi kan. Sebab Abi risau kan. Ami tak tahu ni, dia orang tak keluar lagi. Memang Abi yang hantar tempat lokasi tu. Tapi sebenarnya niat Abi nak suruh dia orang menjiwai hutan kan. Ataupun menyelami dan berani. Macam tu. Tengok, Abi panggil 3 kali. Abang kenapa senyap? Dan Abi risau takut bateri dia habis. Dan juga dalam hutan kan, takut apa-apa berlaku. Tengok, dia cuba hantar gambar tapi tak nampak. Habis cuba zoom, tengok habis skor besar kan. Cuba zoom tengok, takut-takut dia celah ke mana-mana ke, memang tak nampak kan. Aku cakap memang tak nampak pun. Tapi sebenarnya guys, Abi nampak. Cuma dalam mata yang batin ni dia tak nampak. Betul tak aku cakap? Betul balik. Tengok, tadi ada. Sebenarnya Abi nampak, tapi Abi buat tak nampak lah kan. Kita buat cerita macam tak nampak lah. Abi tanya dia berapa orang tu. Sebab sebenarnya Abi tahu berapa orang. Cuma Abi tak nak dia orang jadi macam kalut ke ataupun takut ke kan. Abi cakap dia, dengan kawan 4 orang je, tak apalah, abang nak keluar. Yes, keluar cepat. Abi suruh dia packing. Dia panggil lagi, Abi, macam ni Abi dah. Abang, apa ni abang? Abi dah.
Seram sejuk dah macam ni kan sebenarnya. Benda tu ada lagi. Dia cakap apa? Habis tu dia cepat hantar gambar atau video. Video memang tak nampak lah kan. So Abi harap tak kisah dia hantar video ke hantar gambar ke kan, hopefully nampak. Tapi guys, Abi terkejut bila abang hantar gambar macam ni. First time abang nampak dengan mata kepala dia sendiri. So dia kena percayalah yang benda tu wujud. Korang tengok tak tadi dia cakap apa? Karun? Tak percaya? Abi dah start dah rasa temper dah macam ni kan, nak marah. Dia main macam hilang-hilang ada kan, buat orang nervous kan. Tapi masa ni Abi berdoa tak ada apa-apa lah kan. Anak kita confirm lah kita sayang kan. Dia masih tak jawab. Dia cuba ambil angle yang betul lah kot. Tunggu. Abang hantar gambar ni guys. Abi dia dah takut lah tu. Abi pun istighfar lah. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Abang nampak benda. Abi cakap lari abang, jangan tengok. Nanti kau mengigau, nanti kau demam. Susah Abi nanti. Tambah-tambah lagi kau nampak benda macam ni kan. So korang boleh nilai sendiri gambar tu macam mana. Dan apa perasaan korang kalau korang di tempat abang. Korang agak-agak korang akan buat apa? Lari ke? Ataupun korang ajak dia main bola? Abi cakap dia jangan lawan, buat tak nampak. Sebab dah ada bukti dalam kamera. So Abi nampak. So kita buat tak nampak. Abang dengan kawan, abang tengah lari. Wah, sambil lari sambil menyeting lah kan, sambil chat. Harap benda tu tak ikut. Syaitan ni guys, dia sebenarnya nak kacau kita je kan? Dia bukan boleh buat apa-apa pun kat kita, InsyaAllah, dengan kuasa Allah kan. Dia cuma nak kacau kita je. Cuma Abi tengok balik gambar tu, Abi zoom balik, nak kuatkan hati Abi kan, dan nak percaya. Jauh ke nak keluar dari hutan tu? Jauh sikit. Okay, lari je. Mula Abi cakap dia suruh lari, tapi Abi tak nak bagi abang panik. So Abi cakap jalan slow-slow. Kan dia lari kan, dia langgar pokok ke, langgar apa akar kayu ke kan, yang tajam-tajam tu. So Abi tak nak dia lari. So Abi cakap tak payah larilah, just slow and steady, berjalan seperti biasa. Gitu kan. Abi tak bagi dia tengok, supaya benda ni Abi takut efek dia nanti balik rumah benda tu boleh mengikut. Guys, kau dengar tak apa Abi dengar? Dia buat hal lagi guys, atas rumah Abi. Okay, Abi sambung. Abi, benda lain pula dekat depan kita orang. Dalam hutan guys, kita tak boleh nak jangka berbagai-bagai benda yang kita akan nampak dan kita jumpa. Abi tanya apa benda lagi? Apa benda pula? Abi cakap, Abi harap benda macam binatang lah kan, ataupun yelah, bila binatang dengan hantu, mana korang nak tengok? Cuba korang komen, tengok hantu ke yang tengok binatang? Kan, korang pilih. Cuba korang komen lah. Abi ada dengar di atas rumah Abi, masa Abi buat video ni, ada orang macam ketuk lesung. Nanti korang cuba dengar betul-betul. Ilaha illallah. Bila dia hantar gambar yang kedua ni kan, Abi rasa macam wish, banyaknya setan dalam hutan ni kan. Tapi tempat dia kan, saya buat apa? Abi cuba menendang keadaan. Abi suruh abang cucuk mata setan tu kan. Abang takut, dia takut kan. Abi cakap, Abi cuba nak tenangkan dia supaya jangan takut dan panik.
Tapi tak menjadi lawak Abi tu. Abi suruh dia baca ayat kursi 3 kali dengan Al-Fatihah 3 kali. Abi membantai sebenarnya, tapi insyaAllah lah, harap-harap benda tu berjaya lah kan. Kawan abang tengah cari kayu, Abi suruh belasah dia kan, cucuk mata dia kan. Abi cakap tak payah, baca ayat kursi, hembus. Baca 3 ayat kursi tu dengan Al-Fatihah 3 kali, hembus. Abi harap dengan ayat-ayat suci Al-Quran tu dapat menghilangkan benda alah tu kan. Lepas tu Abi suruh dia jalan je, buat-buat tak nampak kan. So abang reply, masa ni Abi tengah drive tau. Abi tengah drive nak ambil dia orang. Bila Abi dapat tahu dia dah packing semua, Abi tengah drive nak ambil dia orang lah. Okey, abang dengan kawan, abang buat apa yang Abi suruh. Mungkin dia tengah panik ataupun mencari ketenangan hati supaya tak nak panik. So dia berhenti sekejap, dia balas, dia reply lah. Maknanya Abi tahu dia orang selamat. Abang dengan kawan, abang tengah jalan. Okay, bagus, step yang bagus. Supaya dia tenang, jangan panik, relax je. Kalau kita di tempat dia macam mana guys? Macam you all di tempat dia, korang rasa apa? Habis rasa korang pengsan ni kan, tapi abang kuat. Abang relax je, dia jalan sebab ramai kan, 4 orang. Tapi tak tahulah kawan-kawan dia apa, macam mana keadaan dia. Habis cakap Abi dulu ambil abang dengan kawan. Habis benda tu tak ikut dah. Alhamdulillah tak ikut dah kan. Dia sebenarnya syaitan, dia nak bergurau senda je. Dia nak bergurau senda dengan korang je guys. Dengar tak? Seram guys. Abi dah meremang. Abi cakap dia nanti Abi bawa jumpa ustaz, takut benda tu mengikut. Abi nak sejukkan hati dia guys. Ada benda guys tengah ketuk-ketuk atas Abi punya dinding, Abi punya dinding rumah. Abi suruh bergurau lagi lah. Abi cakap balik rumah kang, nanti dia kokak lagi leh abang. Kokak dengan ayam. Okay, Abi dah nampak dah cahaya dari luar. Okay, maknanya dia dah sampai tempat checkpoint dia untuk dah keluar kan. Checkpoint untuk kawasan yang Abi pick up dia. Keluar je Abi cakap, tunggu Abi tempat itu yang Abi tunggu Abi tempat hari tu yang Abi hantar. Okay, Abi akan pagar kawasan tu. Ya, acah-acah ustaz lah kan. Okay guys, ini je yang sempat Abi share dengan korang supaya berhati-hati dalam hutan. Jangan sombong, jangan belagak, jangan cakap besar. So okay Abi, cepat sikit. Dia takut tu. So Abi rasa setakat ni sajalah video Abi. Abi tak sukalah kacau-kacau macam ni kan, sebab benda ni boleh tension dan streskan Abi. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen guys, komen je, tak apa-apa. Abi tak kisah pun, komen je. Kalau nak cakap apa, cakap je. Subscribe dan jangan lupa on notification, loceng tu kan, supaya korang tak terlepas video-video Abi. So itu saja. Terima kasih for everything. Bye bye. Assalamualaikum. Ganggu.